Abu Bakar adalah bapa ceti. Bapa ceti. Zaman jahiliah. Dia kaya kerana dia peras orang-orang miskin. Zaman jahiliah. Orang ini masuk Islam. Bila Sayyidina Abu Bakar peluk Islam, Sayyidina Abu Bakar jadi manusia model. Manusia model. Dia bukan lagi ceti. Dia menyumbang harta dia di jalan Allah Subhanahu wa taala ke semua sekali, sehingga Rasulullah menyebut di dalam hadis, kalau ditimbang iman Sayyidina Abu Bakar berbanding dengan umat Muhammad sejagat, nescaya iman Sayyidina Abu Bakar lebih berat lagi. Ini Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Umar, orang pijak khuf dia, dia pancung leher. Ini Sayyidina Umar. Isteri orang, siapa-siapa yang cantik di Mekah Al-Mukarramah, kalau dia nak, dia pergi ambil begitu je. Isteri orang. Kalau anak dara orang lain, tak usah kira lah. Zina ini hobi dia. Umar. Peluk Islam. Dalam satu asar. Ini bukan hadis, bukan apa. Ma min tariqin yatatarraqa bihi Umar ma yutabi'u syayatin. Mana-mana lorong yang Sayyidina Umar lalu, syaitan tak berani ikut. Ada yang mengatakan al-Umar wa syaitan wahid. Umar dengan syaitan makhluk sama. Punya kejam Sayyidina Umar. Masuk Islam, dia berjalan, syaitan tak berani ikut. Zaman jahiliah, syaitan dengan Umar makhluk sama. Sayyidina Uthman begitu juga. Sayyidina Ali begitu juga. Sayyidina Hamzah sama. Mengapa Allah buat begitu? Sebab Allah nak tunjuk kekuasaan hidayah daripada Allah.